Pernah tak korang dengar rakaman suara sendiri? Lepas tu rasa macam, kenapa bunyi aku macam itik semput? Jangan risau, semua orang pernah alami benda ni, termasuk penyanyi, pelakon dan orang yang kerja radio. Kadang-kadang sampai ada yang tak nak dengar rakaman suara sendiri sebab malu. Tapi pelik kan? Kalau orang lain kata suara kita sedap, kenapa bila kita dengar sendiri rasa janggal gila? Jom kita faham apa sebenarnya berlaku dalam telinga dan kepala kita. Bila kita bercakap, ada dua laluan bunyi yang masuk ke otak. Pertama, bunyi yang keluar dari mulut masuk semula ke telinga melalui udara. Itu yang orang lain dengar. Kedua, getaran suara kita sendiri yang bergerak melalui tulang tengkorak dan otot muka terus ke telinga dalam. Itu yang kita dengar dari dalam kepala. Jadi, bila kita cakap, otak kita campurkan dua bunyi ni. Bunyi dari luar plus bunyi getaran dari tulang sama dengan suara yang kita rasa normal. Sebab tu dalam kepala suara kita kedengaran lebih dalam, lebih besar dan lebih matang. Tapi bila kita dengar rakaman tu cuma tangkap bunyi dari udara je. Getaran dalaman tak ada. Maknanya separuh daripada campuran bunyi asal hilang. Jadi apa yang tinggal? Versi luaran suara kita, yang sebenarnya memang bunyi sebenar dari perspektif orang lain. Tanpa getaran tulang, suara kita kedengaran lebih tinggi, nipis dan kadang-kadang sumbang. Itulah sebab ramai orang rasa pelik atau malu bila dengar rakaman sendiri. Sebenarnya bukan suara kita yang berubah, cara kita dengar yang berubah. Sekarang ni, bayangkan otak macam jurutera bunyi. Dia dah biasa dengar mix dua jenis bunyi setiap kali kita bercakap. Tiba-tiba, rakaman bagi dia satu bunyi je, versi udara. Otak pun rasa, siapa ni? Tak sama macam data asal. Sebab tu kita rasa macam dengar suara orang lain. Padahal, itulah suara sebenar kita yang dunia luar dengar setiap hari. Kalau nak tahu macam mana orang lain dengar suara kita, ada cara senang. Ambil headphone tertutup, rakam diri sendiri cakap, lepas tu main balik rakaman tu sambil tutup telinga. Masa tu tak ada getaran tulang langsung dan tada, itulah suara sebenar kau di dunia luar. Kalau rasa cringe, selamat datang ke kelab. Semua manusia sama. Tahu tak? Pelakon Hollywood pun ramai yang terkejut bila dengar balik suara sendiri masa dubbing. Ada yang siap minta juru teknik ubah sedikit pitch sebab tak tahan dengar bunyi sebenar mereka. Dan menariknya, saintis pernah buat kajian. Lebih 70% orang kata suara sendiri dalam rakaman tak sedap. Tapi, bila suara tu dimainkan tanpa diberitahu siapa pemiliknya, orang lain bagi skor yang lebih tinggi. Maknanya, suara kita sebenarnya okey je. Cuma otak kita yang suka menipu. Jadi lepas ni, bila dengar rakaman sendiri, jangan cepat malu atau rasa pelik. Itu cuma versi tanpa getaran tengkorak. Versi yang orang lain dah biasa dengar dari dulu pun. Dalam kepala kita, suara tu cuma ada auto bass tambahan. Realitinya, semua orang dengar kita dengan tona sebenar. So chill je. Suara kau tak pelik pun, otak kau je yang drama.